Pada hari kedua sekatan Amerika di Selat Hormuz, Trump memberi amaran bahawa kapal Iran yang mencabarnya akan dimusnahkan. Matt Finn di Dubai membawakan perkembangan terkini. Matt. Selamat pagi, Ainsley. Sehingga kini tiada laporan mengenai insiden serius di Teluk Parsi di mana sekatan Amerika sedang berlangsung. Warren Simonetti dari Fox melaporkan sekarang bahawa sebuah kapal Cina telah melalui Selat Hormuz hari ini walaupun sekatan X-Ars masih berkuat kuasa. Ia adalah sebuah kapal tangki minyak dan bahan kimia yang telah dihalang daripada melalui semalam pada hari pertama sekatan tetapi berjaya melintasi hari ini. Ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Presiden dan Centicom, iaitu seluruh Teluk Parsi tidak disekat. Mereka hanya menyekat akses ke pelabuhan-pelabuhan Iran. Seorang jurucakap tentera mengancam akan melakukan tindakan balas dengan menulis bahawa jika keselamatan pelabuhan Iran diancam, tiada satu pun pelabuhan di Teluk atau Laut Oman akan selamat. Laporan terbaru pagi ini daripada Agensi Tenaga Antarabangsa menyatakan bahawa serangan ke atas infrastruktur tenaga di Timur Tengah serta sekatan di Selat Hormuz telah menyebabkan gangguan bekalan bahan api terbesar dalam sejarah. Pengurangan besar dalam pengeluaran minyak di Timur Tengah telah memberi kesan besar kepada bahan api penerbangan. Tetapi jika keadaan semasa berterusan, laporan terbaru itu meramalkan kekurangan dan harga yang jauh lebih tinggi akan berterusan. Ainsley. Okey, terima kasih, Matt. Pakar meramalkan kenaikan harga petrol lagi minggu ini disebabkan sekatan Zelenggu di Selat Hormuz dan harga setong minyak hampir $100. JD Vance kata dia faham kesan harga ke atas rakyat Amerika. Baiklah, awak tahu Presiden telah mengaku, Brad, bahawa harga petrol dan tenaga telah naik. Tetapi harga-harga itu naik berbanding dengan tahap pentadbiran sebelum ini dan sekarang kita sedang menghadapi situasi ini dari kedudukan yang kukuh. Brad, sudah tentu kita tahu bahawa rakyat Amerika sedang menderita. Itulah sebabnya kami sedang berunding dengan begitu agresif untuk cuba menurunkan harga tenaga. Kami akan terus berusaha dalam hal ini. Saya percaya kita telah sampai ke tahap di mana kita telah mencapai matlamat kita. Terima kasih. Bersama saya sekarang ialah Charles Payne dari Fox Business. Kita perlukan wang untuk petrol, betul? Kita perlu untung sekarang. Ya, terima kasih kerana datang. Mengenai itu, lihat semalam harga minyak naik ke 105 dan West Texas Intermediate turun ke bawah 197. Anda akan lihat harganya akan kerap merudum. Menjelang akhir tahun, ia mungkin sekitar $72 stong dan saya rasa mungkin $3 seglem. Jadi semua ini akan berakhir dalam 2 atau 3 minggu akan datang. Saya rasa ini hanyalah lonjakan kos sementara, kan? Ia berbaloi kerana kita akan menerima sesuatu yang saya panggil sebagai dividen keamanan. Ini akan menjadi satu Pax Americana yang besar selama beberapa dekad untuk semua orang. Adakah anda fikir ia akan turun kerana anda dengar Presiden dalam rancangan Maria hujung minggu lalu? Dia kata dia tak tahu dan mungkin juga tak akan turun sehingga pilihan raya pertengahan penggal. Kita ada satu petikan audio dan saya mahu reaksi anda selepas kita mendengarnya. Mungkin akan sama atau sedikit lebih tinggi, tapi ia akan kekal hampir sama. Saya rasa ini tidak akan mengambil masa yang lama lagi. Jadi, saya rasa dia sedang berhati-hati dan sekali lagi, jika ini dapat diselesaikan dalam beberapa minggu, itulah yang saya maksudkan. Harga minyak akan berada sekitar 73 pada akhir tahun dan harga petrol ialah $3.10. Bagaimana perkara ini akan diselesaikan? Dan sekarang, adakah kita perlu masuk ambil uranium yang telah diperkaya dan selesai begitu saja? Nampaknya mereka sangat hampir pada pusingan terakhir ini. Banyak yang dipertaruhkan dan Iran sangat cemas. Anda tahu, saya kenal ramai orang di luar sana yang mahu Amerika kalah malangnya. Banyak juga media Amerika. Tapi kita memang telah mengalahkan mereka sepenuhnya. Dan idea bahawa perang gerila ialah benteng terakhir anda, kan? Ada meme lama tentang pintu dengan seorang lelaki memegang palang. Memang itulah maksudnya. Mereka baru saja sampai sekarang. Jadi, ya, lihat, itulah yang kita suka. Untuk menyelesaikan situasi ini, tetapi sekatan ini membawa kerugian ekonomi yang menambah lagi kesan yang sudah dialami Iran. Ya, tak boleh. Ini menyebabkan Iran kerugian sebanyak $435 juta sehari. Betul, di Amerika Syarikat harga purata petrol ialah $4.11. Minggu lepas ia adalah $4.14 dan bulan lepas $3.67. Harga petrol dan JD Vance ada menyebut perkara ini dia tidak mahu bermegah kerana harga masih tinggi tetapi ia telah turun banyak sejak pelantikan dengan ketara. Kita sedang kembali ke paras yang pernah kita lihat. Masih jauh dari kemuncak semasa pentadbiran Biden. Tetapi orang ramai suka perkara ini kerana kita tidak mahu merosakkan perkara baik
yang sedang berlaku dengan rang undang-undang besar dan pemotongan cukai. Dan semua perkara itu sudah pun jelas. Data perbuatan, pekerjaan dan penempatan semula menunjukkan ekonomi yang tidak dapat dihentikan yang kita tidak mahu lihat terganggu sekarang. Bagaimana ini mempengaruhi harga makanan kita di pasar raya? Ya, ia memang memberi kesan. Terutamanya dengan diesel, tahu? Ia digunakan untuk mengangkut barang-barang tersebut. Saya akan katakan satu-satunya perkara positif sekarang ialah gas asli yang penting untuk industri Amerika kini 20% lebih murah sejak konflik dengan Iran. Jadi semua pusat data dan kilang-kilang yang kita bina untuk benar-benar memacu ekonomi ini tidak glamour, tetapi ia sangat berkuasa. Okey, dan awak sedang menganjurkan satu perjumpaan awam ya, Fox Business. Saya tak sabar menunggu. Esok berkaitan dengan angkasa dan masanya memang sangat sesuai, betul? Sudah tentu Artemis dan kita ada IPO SpaceX. Ada negeri, saya memang suka angkasa tahu. Awak mungkin membesar dengan meminati angkasa kan? Duit yang sedang dijana sekarang, tahun lepas, saya telah membantu orang ramai memperoleh lebih banyak wang berbanding bila-bila masa sebelum ini dan saya rasa saya akan mengatasi itu tahun ini. Dengan idea-idea yang telah saya kongsikan kepada pelanggan perniagaan saya sendiri dalam program ini, saya akan bercakap tentang bagaimana kita akan menjana banyak wang. Melalui sektor angkasa lepas, dalam tempoh 1 hingga 5 tahun akan datang, ia akan menjadi benar-benar fenomenal. Ya, saya mesti menonton. Ia akan menghiburkan, ada juga beberapa perkara menarik. Itu bagus. Jadi, apa yang terbaru diketahui tentang kemungkinan perbincangan pada hari Khamis merupakan komitmen jangka panjang? Adakah awak rasa, Tri, bahawa naib Presiden akan membuat perjalanan itu lagi, melainkan ada sesuatu yang nyata atau dia telah bercakap mengenainya antara sekarang dan masa itu? Kita tidak tahu, tetapi kita tahu bahawa Amerika Syarikat memahami bagaimana orang Iran berunding dan mereka tidak akan mengulangi kesilapan yang sama menurut mereka seperti kerajaan-kerajaan sebelum ini yang membenarkan orang Iran melanjutkan perbincangan itu. Garis merah kerajaan Trump sangat jelas. Yang paling utama, mereka tidak akan pernah membenarkan Iran membangunkan senjata nuklear, memastikan mereka tidak memperkayakan uranium atau menyimpan stok di bawah tanah selepas operasi Midnight Hammer. Selain itu, terdapat isu-isu lain, termasuk sokongan Iran kepada kumpulan proksi serantau seperti Houthi. Dan Hezbollah bersama dengan program peluru berpandu balistik mereka yang semakin berkembang. Ingatlah, orang Iran tidak lagi mempunyai pengaruh selepas operasi kemarahan epik. Amerika Syarikat telah melemahkan dengan teruk pengeluaran peluru berpandu dan drone mereka. Kepimpinan rejim telah dimusnahkan dan tentera laut mereka sebahagian besarnya berada di dasar laut yang menyebabkan orang Iran mempunyai sangat sedikit pilihan yang tinggal. Oleh itu, Presiden memegang semua kelebihan, bukan sahaja di medan perang tetapi juga dalam sebarang perbincangan masa depan yang mungkin berlaku antara Amerika Syarikat dan Iran. Baiklah, Trey, naib Presiden berkata dalam temu bual dengan Brett Bayer semalam bahawa beliau mendapat tanggapan bahawa orang yang sedang berunding itu memerlukan kelulusan dari Teheran untuk beberapa perkara. Adakah ini menunjukkan ketidakteraturan rejim Iran? Mereka tidak mempunyai keupayaan untuk berkomunikasi dengan ramai pegawai lapangan IRGC kerana sistem komunikasi telah menjadi sasaran semasa operasi kemarahan epik. Kita masih belum melihat gambar atau video pemimpin agung baharu Iran, Mojtaba Khamenei, yang menunjukkan bahawa beliau mungkin cedera parah selepas serangan oleh Amerika Syarikat dan Israel. Ini menunjukkan ketidakmampuan rejim Iran untuk berkomunikasi secara dalaman dan keperluan pegawai-pegawai tersebut untuk kembali ke ibu negara. Obterem respostas a essas questões. Sekali lagi, kerajaan Trump telah menetapkan garis merah. Dan jika orang Iran cuba kembali ke meja rundingan sambil mengekalkan program nuklear atau sokongan kepada kumpulan serantau, ia akan menjadi sangat sukar untuk mencapai persetujuan. Presiden Trump telah menghulurkan tawaran damai kepada orang Iran dan beliau memberi mereka pilihan, terutamanya berkaitan uranium yang diperkaya. Sama ada mereka menyerahkan uranium di meja rundingan atau ia akan diambil daripada mereka. Apa yang menakjubkan? Tentera udaranya telah runtuh dan tentera lautnya telah lumpuh. Para pemimpin mereka telah mati dan ekonomi telah runtuh, tetapi mereka masih tidak bersedia untuk berunding. Ya, dan dalam ekonomi Iran, bahkan sebelum operasi kemarahan epik, mereka sudah mempertimbangkan untuk memindahkan ibu kota dari Tehran kerana kekurangan bekalan air. Ingatlah, puluhan ribu orang berada di jalanan pada awal tahun ini membantah krisis ekonomi yang teruk di dalam Iran. Pihak berkuasa perisikan serantau menganggarkan berbilion dolar telah hilang akibat konflik ini. Mereka hancur di medan perang dan dari segi ekonomi.
Satu-satunya kad yang tinggal dari program tenaga itu menjadi sasaran Amerika Syarikat dan Israel sekiranya pihak Iran tidak menerima perjanjian. Jadi kita perlu menganalisis situasi rejim Iran. Mereka telah memasuki perang ini dengan Amerika Syarikat dalam keadaan ekonomi yang sudah terdesak. Bagaimanakah serangan-serangan ini menjejaskan teras rejim bukan sahaja pegawai-pegawai tetapi juga sistem perbankan dan elit tentera yang disokong oleh wang itu? Ini telah didedahkan dalam kerajaan-kerajaan terdahulu seperti pentadbiran Obama. Rejim Iran berada di satu tahap di mana jika tiada perjanjian dan serangan diteruskan bukan sahaja terhadap sasaran tentera tetapi juga terhadap infrastruktur tenaga, mereka akan menghadapi tekanan dalaman yang begitu hebat sehingga rejim itu mungkin runtuh pada masa hadapan. Itulah yang dikatakan oleh sumber-sumber Israel di rantau ini. Tetapi di meja rundingan, pihak Iran mempunyai pilihan sama ada mereka menghentikan program nuklear mereka atau perang ini akan disambung semula. Ya, ia mudah. Mereka tidak mematuhi perjanjian dan membuka selat itu. Alirannya sedikit tetapi kini ia telah disekat. Terima kasih banyak, Trey.